Apakah hukum kerja sebagai polis bantuan untuk jaga orang berjudi? Tak boleh. Kerana maksiat tidak boleh diraikan. Kalau kita jual maksiat, dah boleh nak jamak kasar. Apatah lagi menjaga orang melakukan dosa kepada Allah. Kita tukang jaga. Nampak? Seorang laki-laki dia berjumpa dengan Imam Ghazali. Dia bertanyakan hukum kerja ni. Kerana dia ni tukang jahit baju kepada sultan yang zalim. Saya ni kerja jahit baju raja yang zalim. Adakah saya dikira orang yang tolong orang zalim? Nabi kata, kamu tidak termasuk orang yang tolong orang zalim. Kamulah orang zalim tu. Orang yang jual benang kemung tu, orang yang tolong orang zalim. Nampak lagi? Jadi sebenarnya orang yang jaga keselamatan orang buat dosa